Kelibat pemain tengah kebangsaan, Natzo Ince dikesan ketika sesi latihan Johor Darul Tazim, JDT, baru-baru ini. Sebelum ini, pemain tengah berusia 38 tahun itu menjalani proses pemulihan akibat kecederaan yang dialami dalam kempen Liga Juara-Juara AFC Elite, AKLI. Kecederaan sama turut menghalang Ince daripada menyertai skuad Harimau Malaya yang dibimbing jurulatih Australia, Peter Klamovski. Kini, gambar terbaru sesi latihan Harimau Selatan menyaksikan bekas pemain Celta Vigo itu sudah kembali menyertai latihan. Salah satu gambar menunjukkan beliau berada di belakang pemain import baharu JDT, Samu Castilejo. Satu lagi gambar menunjukkan Ince, Junior Elstal, Jordi Amat dan Shane Lowry sedang menjalani latihan sepakan percuma di Padang Seri Gelam. Kehadiran semula beliau dijangka menambah pilihan buat Bidoglio di bahagian tengah JDT. Perancang tengah warisan negara, Hector Hevel mengakui bahawa Johor Darul Tazim, JDT, adalah salah satu sebab beliau bersetuju untuk mewakili Malaysia. Pemain berusia 28 tahun itu menyarung jersey kebangsaan buat kali pertama ketika menewaskan Nepal dengan keputusan 2-0 pada aksi pertama, kelayakan Piala Asia 2027. Beliau bagaimanapun mengakui bahawa keputusan untuk menyertai pasukan kebangsaan juga bertitik tolak daripada reputasi JDT yang gah di pentas Asia. Saya telah berlatih dengan JDT sebelum ini. Mendapat peluang berada di JDT juga merupakan salah satu sebab mengapa saya bersetuju untuk bermain untuk negara saya, Malaysia. Satu penghormatan besar bermain untuk negara saya dan keistimewaan untuk berada di kelab besar, katanya di ruangan komen. Hevel yang kini beraksi buat kelab Portugal, SC Portimonense juga mendedahkan bahawa akan ada lebih ramai pemain warisan baharu. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski berharap semua pihak dapat memberi sokongan kepada beliau untuk membentuk satu pasukan yang mantap. Hasrat itu dizahirkan bekas jurulatih FC Tokyo itu selepas perlawanan pertama kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal baru-baru ini. Klamovski percaya dengan sokongan padu semua pihak, ini dapat membantu beliau dan barisan pemain negara untuk melakar sesuatu yang istimewa buat Malaysia. Saya harap setiap rakyat Malaysia bangga dengan pasukan ini dan bangga dengan para pemain kerana mendapatkan kemenangan. Dan sokong kami sepanjang perjalanan untuk membina sesuatu yang istimewa buat negara ini, katanya kepada media. Malaysia membuka kempen kelayakan dengan langkah kanan apabila menewaskan The Gorkhalis 2-0. Hector Hevel dan Corbin Ong masing-masing mencipta nama sebagai penjaring.